Ini saya akan tunjuk macam mana untuk hantaran RPH menggunakan platform Delima KPM. Okey, first kali pergi kepada paparan jana RPH, klik pada jana RPH, pilih minggu yang untuk menghantar RPH. Minggu berapa yang cikgu nak hantar. Kemudian, contoh saya nak pilih minggu kedua, cikgu nampak ikon ni, ikon link ni, okey, cikgu klik pada ikon link ni. Dia akan jadi tanda right. Jadi, apabila jadi tanda right, cikgu pergi kepada penghantaran RPH. Okey, pergi pada penghantaran RPH ataupun buka Delima cikgu lah. Okey, kemudian cikgu akan nampak kat sini new assignment RPH minggu yang pertama. Contoh minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Atau pada sekolah cikgu lah. Klik pada assignment ni. Kemudian satu paparan akan timbul. Macam ni lah. Kemudian apa yang perlu cikgu buat, cikgu klik butang tambah add and or create. Add or create. Okey. Klik butang di atas ni, kat sini lah. Klik. Pilih link. Pilih link. Okey. Kemudian cikgu control, okey, V ataupun klik butang control V. Dia akan paste lah. Ataupun klik right click ataupun paste. Pun boleh juga kat sini. Dua-dua pun boleh, fungsi yang sama. Dah siap semua, klik add link. Tambah link. Okey. Tambah link. Klik add link. Kemudian bagi dia refresh dalam berapa saat. Kemudian dah siap turn in. Turn in. Warna biru, turn in. Okey. Are you sure? Klik turn in. Okey. Okey. Dah siap hantaran ERPS cikgu ke platform Delima KPM. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.